Saya nak jumpa Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim buat semua. Saya Nurhanani Rifqa binti Muhammad Zulkifli, wartawan TV Inspirasi PSS, melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim. Hari ini tanggal 1 Ramadan 1446 Hijrah, Majlis Peluncuran Ihya Ramadan peringkat sekolah telah berlangsung dengan tema Bersama Semarakah Ramadan. Program ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dengan kerjasama daripada Pusat Sumber Sekolah, Unit HAM dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBZ. Mari kita lihat bagaimana sambutan ini berlangsung dengan penuh barakah ini. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik, alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini bagi satu majlis peluncuran sempena bulan Ramadan, iaitu program Ihya Ramadan yang dikeluarkan oleh Panitia Pendidikan Agama Islam dengan kerjasama Panitia Bahasa Arab dan PSS. Dan saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Jabatan Kuasa Kerja yang telah mengelola, merancang dan melaksanakan program pada pagi ini. Kita wajib berpuasa. Wajib berpuasa mengikut rukun-rukun ialah. Dan dalam bulan Ramadan ini juga umat Islam wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Jadi malam ini tidak ada pada malam di bulan-bulan yang lain. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama kita merasmikan majlis peluncuran program Ihya Ramadan dan bulan Panitia Pendidikan Islam peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim. Berkumandang azan maghrib, sudah tentu azan maghrib yang ditunggu-tunggukan oleh kita semua pada bulan Ramadan kali ini. Adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Murid-murid semua boleh membuat derma ataupun memberi sumbangan pada tabung cakna Ramadan kita. Boleh ambil. Puasa Ramadan memberi tempat singgah sebentar di rumah jiran. Puasa bukan sekadar-kadar. Bukan ada perjalanan berbeda, ada semua. Puasa bukan sekadar-kadar, tapi bukti iman dan ketakwaan. Sekian,
disudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Guru Besar. Waalaikumsalam. Apakah pandangan Guru Besar tentang penganjuran program Jihad Ramadan pada tahun ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru selesai saja melaksanakan majlis peluncuran program Jihad Ramadan peringkat sekolah pada tahun ini. Jadi saya melihat penganjuran program ini memberi kesan yang positif kepada anak-anak SK Dato' Hashim, dan di sini pada bulan ini kita sama-sama rebutlah peluang untuk kita lipat gandakan pahala dalam program untuk menghidupkan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan pelancaran program pada kali ini kita lihat tadi pelbagai aktiviti yang telah dirangka, dan insya-Allah saya rasa murid-murid dapat rebut peluang untuk menyertai setiap aktiviti yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah, dengan berlangsungnya majlis peluncuran Isyad Ramadan ini, diharapkan seluruh warga SKDH dapat mengambil peluang untuk memperbanyakkan ibadah dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kami, Kru TV Inspirasi PSS, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Panitia Pendidikan Islam, Panitia Bahasa Arab, usaha-usaha sekolah, Unit HEM dan juga PIBG yang telah merancang pelbagai program bagi mengimarahkan bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkatan dan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Sekian sahaja daripada saya, Nurhanani Rifqah, melaporkan untuk TV Inspirasi PSS. Jangan lupa untuk mengikuti liputan menarik kami. TV Inspirasi, wadah informasi untuk semua.